Tapi dia masih kacau. Saya menyatakan saya dengan Ustaz Sofian tidak ada kena-mengena dengan Ustaz Sofian Syaitan. Saya ni beli paket daging untuk bagi kepada orang-orang pergi umrah. Apa kena-mengena dengan Ustaz Sofian? Dan saya memberi maklumat, apa Tuan Mahdi, sudah-sudahlah. Saya tak nak ganggu lagi lah. Saya... Duit halal ke duit haram tu, Salim? Kau kata kau nak beli paket-paket daging tu, nak bagi orang pergi umrah ni, daripada sumber halal ke haram? Ha, Salim Abdul Rahman? Kau bagi orang pergi umrah ni, halal ke haram sumber kau ni? Saya nak bagi tahu dengan korang semua ni. Kena check lah. Bagi tahu lah sumber mana. Sebab sampai sekarang dia tak bagi tahu sumber keuangan dia. Ada tak dia bagi tahu? Korang yang ikut perkembangan ni, ada tak dia bagi tahu daripada mana sumber dia? Yang dia duk tabur duit, mewah sana, bodyguard berpuluh-puluh, daripada mana dia dapat duit? Ada dia bagi tahu tak? Bagi tahu dekat saya. Tak ada sampai sekarang, tak ada. Kita cakap dia ni ada projek, dia ni broker. Tak ada, dia kata tak ada, dia menafikan. Dia tolong orang je. Okeylah. So duit. Sumber duit tu, kita ni kena halal haram, kena ada lah guys. Nak jaga orang miskin lah. Saya bukan nak ambil rasuah, nak curi. Dan lagi satu, Datuk apa tu? Datuk Albert, saya dah masuk campur kepala gila. Saya tengok kamu ni dah, saya tak faham. Saya dah cabar kalau rasa berani maju. Datuk Albert ni, kita tunggu video sambungan tu keluar. Kita tunggu video sambungan keluar. Si Mangkuk ni pun tak tahu. Dia pun tak tahu nama dia kena petik. Macam Sang Ketot lah. Sang Ketot tak tahu Albert buat rakaman video dengan Sophia Rini tu. Sophia Rini cerita. Sang Ketot pun tak tahu. Samalah Mangkuk ni, dia tak tahu. Macam mana saya tahu? Aku tahulah. Tunggulah sambungan video tu keluar. Salim Abdul Rahman. Nama kau tu dah kena petik. Pembekal ayam, nasi ayam kepada Non. Siapa yang petik? Tu perempuan yang kena tahan dengan SPRM tu. Dia lah yang petik nama kau. Memanglah kau kata kau tak tahu. Tak ada kena dengan Albert. Sebab rakaman video tu perempuan tu bagi tahu dia petik nama kau. Kau tunggu rakaman video tu keluar. Mangkuk punya Salim. So, bukanlah semua orang nama Salim. Tapi inilah Parpu Salim. Dua-dua tu. Parpu Salim. Bodoh. Sama. Belakang kasih taruh.